Kisah cinta. Ya, dah dengar dah bunyinya. Dah dengar dah bunyi Superbike. Dari jauh dah dengar bunyi. Itu dia. Stop bang. Depan lagi bang. Alright. Okay. Guys, saya nak test drive ni guys. Cerita dari pelana. Bukan Papio. Dia design macam Papio, tapi dia bukan Papio. Bang, berapa bang? Nak rasa panas enjin dia dulu. Okey. Berapa harga ni bang? 36. Kalau kita tengok kalau kita cakap dari konteks Superbike design dah Superbike dan dia simple design. Kalau korang perasan besar ni sebenarnya nampak besar pun. Dia bukan nampak kecil pun. Ya pakai kasut je Saya nak test drive motor ni sebenarnya. Bang nak makan nasi tak bang? Saya ada nasi goreng. Nasi goreng bang. John bagi nasi goreng John. Pagi-pagi lah nasi goreng. Kita nak test drive kereta motosikal ni kejap. Tapi saya test kat sini je, kat kawasan perumahan ni je. Nya jual ke duk? Bukan, nya beli. Okey abang rasa macam mana selepas pemilikan dia? Best tak? So dia punya respon tu lagi. Bila kau cakap kau remake dari tune, kalau ikutkan dia 200 km/h je lah dia punya dia ada buat cut off kan. So sekarang ada cut off lah, tak ada dah. Wallahualam belum try lagi. Belum try lagi sampai 200 lah. Sini ada test ride motor CF dok kat Kuching. Ni owner datang. Saya sebenarnya dalam kepala saya tengah mempertimbangkan motor ni ataupun 675NK. Motor ni ataupun 675NK. Okey. Kenapa motor ni dia better bagi pendapat saya sebab dia punya seat height dia rendah. So dia antara motor itu yang rendah sebenarnya seat height dia. Seat height dia antara yang rendah. 790. Kalau 675 dia 810. So dia kurang 2 cm daripada yang lain. So dia kira macam rendah lah. Cuma dia soalan saya adalah lepas bari berbaloi tak selepas tu? Abang rasa macam okey lah sebenarnya kereta motor ni okey lah. What do you think bang? Berbaloi lah. Pada tu memang sangat-sangat berbaloi dengan harga dia. Dengan harga dia kan? Dengan apa jajan dia bagi, tak ada komplain lah sebenarnya tu. Dan aku tengok lampu belakang dia pun lawa. So basically ini adalah CF Moto Zoom 500 SR. CS Moto Zoom 500 SR. Okey, yang menariknya dia ada dua exhaust. Dia ada dua exhaust, tengok lampu dia yang lawa. Lampu dia fully LED semua. Lepas tu seat belakang dia besar. Kalau korang nak bawa Chingay. Kalau korang nak bawa Chingay. Alright. Dia 4 silinder, so bunyi dia sedap. Dia 4 silinder, bunyi dia sedap. Abang dah servis luar ke belum? Dah buat warranty abang pakai minyak manol bang. Kita ada minyak Superbike untuk motosikal Kita ada minyak Superbike untuk motosikal. Untuk manol ni boleh pakai. Abang kena try bang, enjin akan lebih sejuk. Okey, kita tengok John punya position. Badan kau rasa membongkok tak John? Pakai kasut je. Kena pakai kasut John. Okey. John kau pegang ya John. Kau pegang. Aku pula nak duduk. Dia dah memang boleh walk sini guys. Lincin John. Lincin. Boleh guguk. Tak boleh tolak motor. Lincin. Okey, aku nak kena tolak keluar. Kereta motor ni ada USB port juga. Bayangkan ini 7. Aku terpaksa menjengket untuk tolak dia. Okey, yang ni baru tak ni cakap. Okey. So basically kita tengok position duduk Kita tengok position duduk. Dia memang agak membongkok sebab dia bukan naked kan. Tetapi tidaklah terlalu membongkok sangat. So
What do you think? Macam mana rupa aku duduk dekat Superbike ni, okey tak? Handsome tak? Handsome tak? Handsome tak? Siapa? Okay, kita dengar bunyi dia. Responsif dia lain macam bang. Sebab kau tune Wosh! Let's go. Apa dia? Tak payah, aku nak dalam ni je. Bukan aku nak keluar pun. Main dekat perumahan ni je. Tapi ni pun dah terjengkit. Bayangkanlah kalau dia boleh rendahkan lagi ke bang? Boleh kena ambil seatbelt ni, yang nipis lah. John, kau kena keluar, John. Kau kena keluar. Kau kena berjemur. Kau tengok aku kat jalan. Kau kena tengok kat luar. Kalau dah fishing tu just tekan ke bawah ke atas? Biasalah kalau nak shift, songket je, tak perlu guna minyak apa, just Oh, songket je tanpa perlu tekan kelas? Oh, kalau nak tukar, nak upshift, just songket je. Tak payah sembuk nak tekan kelas lah. Aku ni, dia tengah fat. kipas je. Apa kata penonton? Apa kata anda? Okay, motor ni senang nak kontrol. Senang nak, dia nimble jugalah sebenarnya. Dia nimble juga. What do you guys think? Apa kata anda? Apa kata anda? Mereka kata apa, John? Ha? Ambil ya, ambil. Lu ambil. Si, Ted. Ada. Aha. Kita ambil. Ini ada gag je. Takkan tak ada orang lain beli CM motor Zoom. Okey, aku nak kena compare dulu dengan 75. Aku nak rasa perbezaan dia. Okey, bukan dia tak ada power, pergi laju siap. Laju. Dia boleh pergi laju. Cuma dia punya torque tak dia torque dia tidak selaju. Dia macam nak cakap korang kena faham torque ni dari segi macam melompat mula-mula tu dia kurang. Betul tak bang? Dia tapi bila kau pergi, dia pergi laju. Dia pergi laju. Cuma pick up orang cakap, pick up yang gear 1 gear 2 tu torque orang panggil. Apa lagi orang cakap? Antara ni, tapi kalau yang ni memang kita kena tunduk kan. Kalau naked tak payah tunduk lah. Ke tunduk juga sebenarnya. Sedikit lah ergonomik. Yang ni memang dia in between sebenarnya ni. Dia tak terlalu bongkok. dia tak lalu bongkok. Dia tak macam, tapi bila bawa dia kau mesti nak kena macam ni. Kau tetap nak kena macam ni. Tak panas sangat pun. Tak panas. Telur tak panas. Sebab dia dah bawa tadi, maksudnya kita mesti rasa panas tu. Dia tak panas pun. Dia sekarang tak panas. Pukul 12 dekat traffic light. Kejap tak? Enjin dia. Kau kena pakai manual bang. Kau kena try manual. Asal mana bang? Johor. Kerja kat sini. Omah Kuching. Aku tak suka ni sebenarnya.
Dalam banyak-banyak benda aku nampak benda ni. Kenapa dia terkeluar kat sini? Tak letak dekat tempat lain kan? Dia capang sikit lah. Dia capang sikit kat situ kan? Ni sebab full system dah tukar exhaust. Berapa bang tukar semua ni? Aku tak tahu macam mana nak buat review sebenarnya. Tapi lawa. Dia lawa, dia sebab apa tau? Dia sebab... Cuba tengok lampu dia, John. Bak sini. Korang nampak dia berkelip, sebenarnya dia tak berkelip tau. Dia nampak berkelip tapi dalam phone kita benda tu nampak lampu ni sedang berkelip, tapi sebenarnya kalau ikut mata kasar dia tak nampak berkelip. Sama juga dengan lampu depan ni. Lampu depan ni bukan semua boleh menyala ke? Kau padam ah. Stiker kan. Kau stiker kan lah. Gatal tangan lah, tak tahu nak buat apa. Dah tak jadi bulat lah. Dah jadi bulat lah. Dia, kalau kau tanya aku, dia lawa sebab dia simple. Dia simple punya lawa. Dia maksud dia macam mana Dia still 15 liter tank dia. Dia ada look retro juga, macam Papio juga. JPJ requirement telinga tapang. Yelah, jangan letak kat sini. Telinga tapang ni letaklah tempat lain. Try naked gig kelak. Ya, sabar. Siapa ada naked boleh hantar kat saya. Abang ni dia nak cari geng sebenarnya. Dia nak racun aku beli motor ni sebab dia nak cari geng. Actually aku pun dalam pertimbangan juga motor ni. Cuma dia aku kena try dulu 675 baru aku boleh decide. Aku kena try naked tu juga. Sebab orang cakap yang tu torque dia pergi. Sebab dia 3 silinder. Dia 3 silinder. Dia lagi cepat lah torque dia sampai. Motor namanya dok. CF motor Zoom 500 SR. Sekejap aku kena try lagi sekali lah. Boleh bang saya try lagi bang Nah John, pegang John. Memang tujuannya kan nak meracun ni. Tujuan nak beracun lah. Dia kena try lagi guys. Dia kena try upshift tu tanpa tekan clutch. Tengok kaki tak sampai. Oi, tak sampai tu kaki. Sakit tu kalau bawah macam aku 165. Memanglah kalau ikut macam ni dia sampai, tapi sebenarnya menjongkit untuk menolak dia. Berapa silinder? 3 silinder? 4 silinder? 4 silinder, 400cc 500cc 5 inline apa? 4 inline 500cc kan? Tanya point lagi. Harga cash berapa bang? Cash habis tu? Kalau cash 36,800. 3,800 Tu harga body lah. Harga Kalau body on the road dalam 38, 39 macam tu. on the road. Dah jom. Ada sebiji lagi kat rumah yang 250 NK. Tapi tu yang kecil lah, single cylinder CF. Banyak yang motor kau. Ada 2 biji je. Tapi dua-dua siap motor. Dua-dua siap motor lah. Kau kena try manual. Boleh. Kau kena try manual. Ni pun nak servis tadi, 5,000 je nak servis. Kita punya minyak 7,000 ke 10,000 punya kualiti. RM80 je seliter. 40 kan? T40. Apa tu? Dia pakai apa? 1040. Ha. Baru
RM73. Kalau termasuk labor mesti 78 lah. 1 liter. Minyak dia fully sintetik 7,000 ke 10,000 kilometer. Tak payah nak servis selalu. Dia pakai ester teknologi. Abang ni dia nak racun saya beli sebiji juga. Cuma saya tengah mempertimbangkan. Cuma dia nampak panjang lebih kat sini lah kan. Kalau naked dia tak nampak macam ni kan. Dia ada bearing dia lah. Kalau korang tengok dia punya lampu bulat ni, dia bukan lampu bulat semata-mata tau. Ni air intake tau. Air intake Dia ada masuk, dia ada lubang ni, tengok John sini. Dia ada lubang kat sini. Lubang angin tu dia air cool lah. Kita kalau ada siapa-siapa yang ada naked boleh datang sini, bagi saya try test tengok, cuba. Alright. Menyesal bagi pinjam. Apa salah nak menyesal bagi pinjam? Benda nak suruh racun. Lampu dia mana? Lampu dia 2. LED ni dengan lampu kat bawah ni. So kalau malam nampak macam Kamen Rider lah. Kalau malam nampak macam Kamen Rider. Dua-dua, mulut dia menyala, mata dia menyala. Belanja sikit menyala. Okey, belanja sikit lah. Tu mata dia. Itu pun abang tu letak stiker. Kalau tidak dia menyala bulat. Bagi high beam bang. Tu high beam dia. Ada YouTube channel abang ada. Cerita dari pelana. Bukan kepala bana. Tapi 750 tu pun racun juga bang. Belum masuk Malaysia lagi. Platform engine yang sama, 4 cylinder. Aha. Ada sisi jadi 750 lah. Sisi maksudnya tapi size engine dia sama ke tak? Saya rasa lebih kurang sebab tu lah. Bore dengan stroke dia je lah berbeza kan. Sebab dia Bore dengan stroke tapi dia pakai single swing arm tu yang jadi satu single swing arm, lepas tu rim belakang dia. Okey abang beli motor tu saya bayar. Abang pakai load abang. Takut load saya tak approve. Lepas tu motor parking sini bang. Okey. Menarik. Tapi saya punya lah, saya yang bayar. Cuma pakai nama abang. Saya tak bayar, abang ambil lah. At least kita boleh tukar-tukar motor. Boleh. Betul bang? Betul bang. Kita buat clubhouse siap motor kat sini bang. Boleh. Serius bang? Saya memang tengah nak mendaftar. Saya memang tengah nak daftar club ni sebenarnya. Nak buat club. Nak buat daftar ROS. Club jelajah Borneo Kadok ke or something macam tu lah. Memang untuk jelajah apa semua kan. Ni sebab kita memang ada minyak Superbike bang. Kita memang ada filter Superbike pun sekali. Ni untuk Superbike. Pakai teknologi ester. Memang menjejukkan enjin.